Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala udwati 'ala zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang dirahmati, yang dikasihi, yang disegani seluruh ahli jawatan kuasa organisasi Surau As-Salihin, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengikut agenda, saya mengikut agenda bahawasanya insya-Allah seterusnya iaitu tazkirah, sedikit tazkirah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebelum itu insya-Allah nama saya Anas Mujahid, bukan ustaz tuan-tuan. Anas Mujahid. Saya sedang belajar di Universiti Sultan Abdul Halim Muazzam Shah dalam bidang kaunseling, dan juga selepas saja saya belajar, saya terus berkhidmat di Mahat Tahfiz Yayasan Al-Hufaz Syekh Muhammad Musa Al-Hafiz As-Sembilani, iaitu adik kepada Ustaz Mazidi, yang buka tahfiz juga di Misbahul Munir, tahfiz Misbahul Munir di Kampung Sungai Tembak B. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, keberadaan saya hari ini adalah ganti kepada Ustaz Salahuddin yang mungkin tak dapat mai, ada urusan, so saya ganti tuan-tuan. Tadi saya ada program dari pagi tadi sampailah pukul 7 tadi, saya masih ada program di Unisham. Kebetulan waktu nak mai tu ada sedikit orang kata apa, tak dapat nak mai guna kenderaan sendirilah. Nak ubah plan dah pukul 7. Tak apa, saya buka dulu di Unisham, lepas tu saya telefon Grab mai sini, insya-Allah kejap lagi pun pulang menggunakan Grab. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya bukanlah banyak ilmu untuk berkongsi ataupun saya ustaz ke di tempat sejadah tu imam tuan-tuan ni, tidak, tetapi saya anggap diri saya ni sebagai seorang permula yang nak mula untuk jinak-jinak dalam bidang dakwah. Jadi saya anggap tuan-tuan semua ibu ayah di depan saya ni adalah juri. Kalau ada yang tak kenal, tegur mailah. Kalau ada yang tak kenal tu, tegur mailah. Tuan-tuan ni sebagai juri untuk saya persiapkan diri saya untuk saya nak melangkah lebih jauh kalau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang pendakwah. Kalau tidak, insya-Allah mungkin kita akan buat kerja-kerja agama yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya segan bercakap dengan tuan-tuan yang lebih usia daripada saya, yang lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Taala daripada saya, yang dah jalani hidup lebih lama daripada saya. Malah pepatah Melayu mengatakan apa? Dah makan garam dah makan dulu kan. So nak cakap dengan orang yang dah berpengalaman, yang dah ada kisah hidup, yang dah berkeluarga. Saya tak berkeluarga lagi. Nak cakap dengan orang-orang ni bukan jual dah. Bukan jual dah kan. Segan nak cakap dengan orang yang dah mengenal kehidupan. Tapi apa-apa pun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita ambil kesempatan. Seperti mana tadi Ustaz ada habaq tadi, kita dah hari ini dah puasa yang ke-19, malam ke-20, esok nak masuk 20 Ramadan. Tinggal berbaki 10 hari sahaja lagi masa kita dengan tentamu yang istimewa. Tuan-tuan, kita dah berada 20 yang di belakang. Baru ni kita dah menjalani daripada 1 Ramadan sampailah ke hari ini. Bagaimana qalbu kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dikatakan bulan Ramadan adalah bulan untuk sucikan hati, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini berbaki 10 hari lagi, dah 20 hari yang berjalan. Di mana fasa kehidupan hati kita kepada Jalla Jalaluhu? Di mana kiblat hati kita melihat Allah Jalla Jalaluhu? Bagaimana kita mengangkat tangan berdoa dan sampaikan doa itu kepada Jalla Jalaluhu? Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana hati kita dah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Hari ini usia kita dah sampai kepada 50, usia kita dah sampai ke 40, usia kita dah sampai ke 20, 30. Perjalanan menghabiskan usia makin
perlahan, makin perlahan. Yakni makin dengan dekat dengan hari kita nak kembali kepada Sang Pencipta yang pinjamkan masa untuk mencucuk tanam di dunia. Bagaimana persediaan? Apa yang telah kita berikan untuk agama ini? Apa yang telah kita siapkan untuk kehidupan kita? Hari ini kalau saya tak salah, tuan-tuan mungkin dah ada rumah, dah ada keluarga, dah ada anak bini, dah ada cucu-cucu. Bagaimana persediaan kita nak tinggalkan dunia ni yang kita memang akan tinggalkan? Perjalanan ini saya boleh cakap dengan begini dengan tuan-tuan apabila saya menyedari perjalanan ibunda saya yang telah arwah pada tahun lepas di bulan Ramadan. Saya melihat perjalanan ibu saya, nasib baik Allah Subhanahu Wa Taala memberi dia sakit, tetapi dia tak pernah memberi impak kepada anak-anak. Tuan-tuan, ibu saya adalah orang Singapura. Ibu saya sakit di Singapura. Saya setiap minggu berjalan daripada Kedah ke Singapura, kerana bagi saya tiada pengganti ibu saya. Saya melihat perjalanan dia, bahawasanya Allah menyediakan masa untuk dia untuk bersiap. Dan saya melihat nafas terakhir dia yang mengatakan dia siap berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita nak kembali kepada Tuhan, tetapi hati kita dah siap bagaimana? Oleh kerana itu, keamanan di dalam diri kita yang kita nakkan. Di bulan Ramadan Allah dah bagi, hambaku aku bagi bulan Ramadan. Malaikat-malaikat aku tidak benarkan untuk mengurus pahala. Aku melihat kalian, aku melihat hamba-hambaku, aku beri mereka pahala. Hari-hari Allah tengok kita, siang kita, ibu-ibu penat dengan sahur, masak sahur untuk tok laki, masak sahur untuk cucu, pengorbanan bangun pukul 4, masakkan di dapur. Pengorbanan Allah melihat yang suami walaupun puasa tak larat, keluar juga pergi kebun, keluar juga cari nafkah untuk anak mungkin, ataupun untuk nak senangkan cucu-cucu, ataupun nak senang macam mana. Ni jangan bawa balik apa-apa, dah alung angah, mak dah beli, ayah dah beli lauk nak masak rendang, nak beli apa? Nak beli serai ke dah ada, nak beli barang-barang pekakas semua dah ada. Hampa balik mai je. Sebab apa? Dah terlalu rindu dengan anak-anak. Kita nak ketenangan saja. Dah terlalu rindu, anak jauh, kerja jauh, anak sana, anak sini, mai balik saja. Kami dah sediakan pengorbanan itu semua. Sebab apa? Makin lama kita makin kesepian, makin lama kita makin kesepian, makin lama kita makin kesepian. Tapi itu takkan jadi apabila hati kita dah penuhkan dengan ruang-ruang untuk mai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Saya sedia kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Saya sudah sedia untuk sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang kita nak. Sebab tu tuan-tuan hari ni berhimpun datang sini, nak kumpulkan lagi apa benda yang boleh kumpul. Sebab perjalanan kita untuk menghadapi kampung syurga itu sangat-sangat jauh lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin last yang boleh saya kongsikan, iaitu perjalanan kita adalah perjalanan untuk membersihkan diri. Kita datang di dunia dengan keadaan molek cantik 50 tahun yang lepas, 40 tahun yang lepas. Kita nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kena cuci dulu. Mesti kena cuci hati daripada segala dosa-dosa. Sebab tu adanya sakit darah tinggi, adanya sakit kencing manis, adanya sakit itu, adanya gaut, adanya sakit pinggang, adanya sakit lutut. Untuk apa? Bagi hilang segala perkara yang mengakibatkan dosa-dosa kita. Semayang atas kerusi pun, kerusilah. Mic kuat pun hari ni, kuatlah. Peninglah kuat-kuat sangat, tak apalah, hadap je, janji Allah Subhanahu Wa Taala. Janji sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nakkan ibu-ibu dan ayah-ayah menjelang usia, menjalani penantian-penantian yang akan datang. Sebab tu 10 malam terakhir ni tuan-tuan, kita ambil lagi kesempatan untuk cari lagi banyak-banyak pahala yang Allah sediakan. Di malam 10 malam terakhir ni ada Lailatul Qadar. Banyak-banyakkan lagi. Mungkin kita nak sampai, nak melihat malam Lailatul Qadar tu tak dapat.
banyak sangatlah kotor-kotoran hitam, tak dapat. Tapi ya Allah, kalau boleh berbetulan malam tu tengah beribadat kepadamu, tengah memberi sedekah, tengah melayani anak-anak yatim, insya-Allah, bagi orang makan, bagi orang puasa makan, yang mana surau buat more, masak-masak ya Allah, mungkin masak-masak ni ya Allah, bagi orang mai datang, orang taman ni datang makan, dapat juga pahala ya Allah berbetulan. Nak sampai malam tu jauh sangat kami ya Allah, tak dapat nak capai malam tu, tapi mungkin berbetulan malam ni pula ada tabung kesempatan, masukkan mungkin rezeki dalam tabung, nak buat ustaz kata nak buat tahfiz ke, nak buat itu, nak buat ini, masukkan duit dalam tabung untuk mudahkan urusan mereka. Cari lagi kesempatan untuk cari ruang-ruang mana yang kita boleh top up supaya dalam kubur kita aman. Balik dekat dalam alam barzah, dekat alam barzah, alam bukan tempat rehat saja, alam kan. Boleh duduk, boleh jumpa dulu. Dulu kita dah lama dah 20 tahun tak jumpa mak dengan ayah. Nak balik dah ni, dah ada dah dalam. Jumpa mana mak ayah aku ni, lama tak jumpa, rindu kan. Jumpa pula sanak saudara yang lama tak jumpa. Waktu tu baru boleh kenal mana Tok Cik, mana Tok yang atas-atas tu. Oh ni rupanya muka. Kan. Mana tahu, insya-Allah. Pastikan kembali dalam keadaan dah relax. Kat sekarang dah penat. Sakit lutut pun main juga, masak, main juga sembahyang, penat buat kerja, layan cucu lagi, bagi pendidikan dekat anak, hantar anak sekolah agama, pastikan anak cucu sembahyang, pandai mengaji, dah penat. Dekat sana rehat, pastikan rehat betul-betul. Di tempat memang akan kembali, pastikan rehat sungguh-sungguh. Tak payah fikir dah hal-hal dunia dah. Hutang-hutang semua dah habis, dah clear. Ya Allah, saya kembali hanya untukmu ya Allah. Rehat betul-betul, tidak ada apa masalah lagi, insya-Allah. Dan sebelum akhirnya tuan-tuan, marilah sama-sama kita menjalani jalan pintas yang sangat mudah, iaitu dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perantaraan yang mesti insya-Allah kita akan menang. Mesti insya-Allah kita akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan perantaraan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri, yang menyampaikan perkara-perkara yang tersalah saya minta maaf. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya hari ini mengimamkan dan memberi sedikit tazkirah, nak panggil tazkirah pun tak apa. bagi pertandingan lah. Contoh saya ni pertandingan pidato, tuan-tuan juri, macam tu kan. Berilah saya keizinan insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Barikillahumma lana ya Allah, barikillahumma lana ya Allah, wa ballighna fi lailatul qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم